Assalamualaikum dan hai. So hari ni doktor nak share macam mana cara nak buat pemeriksaan sendiri payudara dekat rumah. So waktu yang terbaik untuk buat pemeriksaan sendiri payudara adalah setiap bulan selepas waktu period. Okay, so yang pertama kena berdiri tegak depan cermin dan kena perhatikan beberapa perkara. So yang pertama kita kena tengok sama ada perubahan bentuk ataupun saiz, and then kena perhatikan warna sekeliling kulit payudara. So sama ada warna merah ataupun ada bentuk kedut yang berwarna orange macam buah orange, and then kena perhatikan kawasan puting. Ada retracted nipple masuk ke dalam, ataupun kalau ada nampak benjolan, yang tu kita kena pastikan lah yang benda yang kita boleh nampak. Seterusnya kena letak tangan dekat bahagian belakang kepala, macam ni, and then kita kena rasa dekat sekeliling kawasan payudara tu. Okay, so boleh buat pemeriksaan tu, boleh rasa ketulan daripada dalam keluar ataupun daripada atas ke bawah. Sama, kena check dekat bahagian bawah ketiak sama ada ketulan ataupun ada kelenjar. Dan yang ketiga, kena picit kawasan nipple untuk pastikan sama ada cecair ataupun tidak. Okay, so kalau ada sebarang abnormality, kena berjumpa dengan doktor dekat klinik yang berdekatan. So doktor akan check dan buat pemeriksaan payudara dan kena scan kawasan payudara.